Ni nampak ni menu apa ni? Ni menu udang goreng dan prik pau dah. Masa siap panggil kung pat dan prik pau. Pas kalau pian nak tengok cara buat jangan lupa tekan like, tekan share. Lepas tu kita mau tengok sekali dah. Udang goreng dan prik pau kita kan. Mula tubuh minyak masuk dulu. Lepas tu udang dah tubuh masuk. Kita goreng udang dulu mula-mula. Orang ni bobo masak je dah. Ni taruh ni boleh dah ni tapi tekit naik dulu. Lepas tu tubuh minyak dulu, tubik dulu sikit. Ni, taruh ni ada dah. Lepas tu kita buah nak prik pau kita dah. Ataupun sok tom ye dah. Kita tumis di sok tom ye pecah minyak dulu dah. Taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita masuk air sikit. Lepas tu kita masuk baking sikit. Lepas tu sakar dah. So dua sudu dah. Lepas tu acicak. So dua. Sok cireh sudu dah. Tumis wi gotul, tumis wi apa dah? Kakah ngecu molek dah. Itu. Agak atas cu dah kan. Kita buat udang masuk. Lepas tu bawang putih, jagung muda, lada merah, lada apple. Buah masuk. Lepas tu kita gawi apa dah? Gawi udang dengan bawang apa ni masak molek dah. Kalau pian nampak video ni jangan lupa tolong tekan like, tekan share dah. Ni. Taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita kecak dulu tengok dah. Kita kecak dulu tengok dah. Kalau rasa sedap dah kan kita kek berpinggir dah. Ni. Udang pat dan prik pau kita dah. Kalau bahasa sia panggil kung pat dan prik pau dah. Menu ni dah. Dah siap dah resepi udang goreng dan prik pau ataupun kung pat dan prik pau dah. Lepas pian tengok menu ni jadi tak jadi cuba komen royak tak dah. Lepas tu kalau pian nak buat tak payah gopo boleh komen bawah dah. Terima kasih.